Okey, tak. Yang paling penting sekali, masa ni idea record, siapa? Pen tu saya. Idea cadangan record ni daripada siapa? Masa tu memanglah dia kan, dia yang cadangkan. Dia yang masa tu kan, tak masa tu. Okey, ini tak rakam. Dia yang cadangkan rakam. Okey, saya mengaku ada bukti. Sudah ada bukti. Saya mengaku pen tu daripada saya. Pen tu saya cari. Tapi yang rakam tu siapa? Samsul Iskandar cadangkan. Dan okey, dan saya tanya sama dia, adakah kamu tanya PM Anwar? Dia kata ya. Anwar cakap buat. Anwar tu hello, I cakap dengan you, benda yang dia cakap tu semua betul. Anwar kata buat. Betul ke tak betul? Betul. Okey, saya macam catur dia mempergunakan saya untuk muslihat politik dia. Sekarang yang rakam-rakam ini semua, pemenang terbesar siapa sekarang? MX lah. Siapa? MX. Yalah, pemenang terbesar ni Anwar Ibrahim. Ya. Kantoi lagi, geng. Rupa-rupanya kes rasuah adun-adun di Sabah membabitkan juga pemimpin tertinggi dalam negara kita. Akibat saling tikam menikam belakang, akhirnya termakan diri, geng. Aku rasa, geng, isu rasuah ni pasti meranakkan PHBN dan GRS di Sabah dalam PRN Sabah kali ni. Orang Sabah, geng, kalau ikutkan pengakuan perempuan yang blur muka dalam video tadi tu, dia kata PMX sendiri yang arahkan Albert Tay ni, kalau betul lah suara dia, sebab dengar macam suara dia dalam video ni, untuk merakam pemimpin-pemimpin JRS dalam isu rasuah di Sabah. Rupanya ada dalang untuk kes rasuah adun-adun di Sabah ni. Persoalan dia, adakah PM Tax sendiri yang rancang benda ni untuk kenakan JRS? Dan adakah pemimpin JRS sedang akan perkara ni yang mereka kena game? Tapi yang penting, rakyat Sabah kena tolak habis semua pok-pok ni. SPRM wajib bertindak, wajib siasat. Takkan antara saksi, video, screenshot, takkan fatah hitam ni juga yang dipakai sebagai bukti? Formula luar tabi'i apakah ini? Dan aku juga nak cadangkan SPRM untuk siasat semua setiausaha politik kepada PMX ni, especially yang terlibat dengan pemilihan PKR tahun lepas. Kalau boleh semua pegawai-pegawai khas dia pun kena siasat. Kalau ketua setiausaha politik kepada PMX ni berani minta renovate rumah, suit mahal, beli cerut, wang saku, beli perabot, beli home theater, beli peralatan rumah dan beli macam-macam lagi lah, hampa rasa hak yang di peringkat setiausaha bawah-bawah pegawai-pegawai khas ni, mereka nak minta apa lagi? Apa yang aku nampak, amalan rasuah yang dalam PKR ni memang dah berakar umbi dengan teruk dah, geng. Lagi mau main tikam belakang, tikam pula sama-sama mereka, geng. Parti PHBN JRS ni memang kita pun dah tahu, memang berakar umbi sakau, rasuah dan kroni. Kasih bagus Sabah, undi Perikatan Nasional.